Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, siapa sini yang buat konten dan dia struggle nak dapat sales? Tu soalan opening kita. Kita dah buat konten dan tak ada orang beli. Komen saya. Komen saya sekiranya ada lah, kan? Siapa sini yang rasa dia dah buat macam-macam jenis konten dah ni? Kan? Dah buat macam-macam benda dah. Kan? Tapi tak berjaya juga. Kan? Jadi, untuk Dr. Badrul, Dr. Bad. Baik. Hari ini, kan, hari ini dalam masa tempoh 1 jam lebih kurang, kan, kita bukan nak sembang kosong. Saya akan kongsikan dalam konteks personal branding lah. Kan? Dalam konteks personal branding, kita buat konten di media sosial, apakah sebenarnya yang perlu kita lakukan? Ini dalam konteks personal branding. Saya tak bercakap tentang company branding, bagaimana nak naikkan syarikat punya account, media sosial syarikat. Saya bercakap dalam konteks kita buat video di media sosial kita sendiri. Boleh jadi itulah kita punya syarikat pun itulah juga, dan boleh jadi itulah juga personal branding kita lah. Jadi hari ini petang ni saya akan membuka sedikit fikiran anda, berkongsi. Dan saya ucapkan jutaan terima kasih. Jutaan terima kasih kerana meluangkan masa yang ada pada pukul 3 petang. Asalnya biasanya kita akan buat pada pukul 9 malam, tetapi disebabkan 9 malam ni saya ada urusan lain yang lebih penting. Bukan nak kata webinar ni tak penting, tetapi nak cerita tentang prioriti lah. Saya terpaksa mengutamakan urusan lain pada waktu malam ni, maka saya tak boleh nak cancel. Saya tak boleh nak cancel webinar sebab saya telah mengiklankan kepada awam. Maka saya buat pada waktu petang. Mana yang boleh join tu alhamdulillah lah boleh join. Mana yang tak sempat join boleh tengok rakaman. Jadi saya rasa uh, bertuah terima kasih kerana anda semua sanggup hadir pada malam petang ni, dan saya hormatlah kan kepada anda semua yang struggle, yang berusaha buat konten walaupun belum berjaya lagi. Anda belum gagal, tetapi anda belum berjaya, belum lagi jumpa. Jadi pada petang ni kita akan faham 3 benda lah. Kan? Kita akan faham 3 perkara. 3 perkara. Yang pertama, kenapa tak convert? Kita kena jelas kenapa tak convert kepada sales. And then yang kedua, kita akan belajar tentang bagaimana manusia membelilah. Apa keputusan, apa di sebalik pembelian tu. Dan yang ketiga ialah bagaimanakah personal branding boleh bawa kepada sales. Kita kata bagaimana personal branding boleh bawa kepada sales. So, kita akan fokus. Dia topik ni agak bisnes lah, kan? Bisnes iaitu sales lah, kan? Jualan. Dan saya tak akan ajar cara-cara buat video. Saya lebih ajar macam mana nak memastikan orang percaya kita untuk membeli produk kita. Okey, baik. Bagi mereka yang belum lagi kenal saya, kan? Saya Muhammad Firdaus Salihuddin. Saya bekerja di TV Pertiwi, dan pada masa yang sama saya aktif buat video di media sosial, buat konten di media sosial berkaitan dengan naratif Melayu dan Islam, dan saya labelkan diri saya sebagai pemimpin naratif Melayu Islam. Dan pada masa yang sama saya juga adalah personal branding coach. Saya bantu orang yang nak belajar membina personal branding di media sosial, kerana media sosial pada hari ini bukan sekadar untuk berniaga. Media sosial pada hari ini adalah untuk kita menyampaikan idea kita, mempengaruhi pandangan awam, dan itu yang saya buat di media sosial. Dan pada petang ni kita akan belajar tentang penat buat konten tapi sales tak masuk, kenapa dan apa yang kita kena buat. Okey, baik. Dan janji saya kepada anda semua, apa yang anda belajar pada hari ini, insya-Allah sekiranya anda semua memanfaatkannya, mengamalkannya, anda akan berubah.
Kan? Tak berubah banyak akan berubah sikit. Daripada tak tahu kepada tahu. Daripada tak berani untuk buat video kepada berani buat video. Daripada tak ada idea macam mana nak mendapat kepercayaan orang kepada mendapat kepercayaan orang. Itu janji saya pada hari ini, saya cuba deliver dengan terbaik supaya anda semua mendapat sesuatu daripada perkongsian petang ini. Baik. Soalan yang pertama, kenapa tak convert kepada sales? Kenapa tak convert? Agak-agak anda rasa sebab apa? Siapa nak jawab? Sementara nak memanaskan keadaan ni. Kalau saya cakap seorang-seorang memang ngantuk ni, sedap ni lepas makan kan. Okey. Kenapa tak convert? Saya terus jawab kat sini lah. Kenapa tak convert? Jawapan dia adalah kepercayaan. Okey. Yes, orang belum percaya. Kepercayaan ni satu topik yang sangat besar dan sangat panjang kalau nak cerita. Dan kalau kita nak buat laksanakan ni, dia memerlukan sesuatu yang sangat banyak. Kena buat video setiap hari. Kan? Dia semudah orang tak percaya kita. Kan? Orang belum percaya kita, dia belum kenal dan dia belum percaya kita. Dan untuk dapat kepercayaan ni dia banyak faktor, kan? Banyak faktor untuk dapatkan kepercayaan. Ialah orang baru kenal, kita buat ads, orang leads tu masuk kepada WhatsApp kita, kan? And then ataupun masuk ke landing page. Jadi dia baru kenal, tiba-tiba dia nak membeli dan dia akan rasa skeptical, dia rasa betul ke ni aku nak bayar ni, kan? Aku nak bayar ni, kan? Tapi betul ke ni, betul ke boleh menyelesaikan masalah aku, kan? Trusted ke orang ni, kan? Dipercayai ke tidak. Jadi itu adalah, kan, faktor utama kenapa orang tak beli dan dia tak percaya. Semudah itulah jawapan dia, kan. So kalau kita kata kita buat video, kenapa orang tak percaya lagi, ya? Satu lagi adalah selain daripada tak percaya, kan, dia belum, orang kata apa, belum urgent, belum ada urgency. Dia tak rasa, dia ada masalah tu, tetapi dia tak rasa benda tu urgent, kan? Dia tak rasa benda tu urgent. Macam mana kalau kita baru tukar industri ke digital marketing, kan? Foto, videografi, identiti baru. Kalau ni Tuan Elisha ni, jawapan saya ialah kita boleh jadi apa sahaja di media sosial. Kita boleh jadi tiba-tiba jual rumah, tiba-tiba berniaga sambal, tiba-tiba tak ada masalah. Dekat media sosial ni tiba-tiba jadi itu, tiba-tiba jadi ini adalah satu dunia media sosial ni, dia terlalu luas untuk Yelah, everything can happen lah, kan, media sosial. Tiba-tiba nak tukar tu, tiba-tiba tak ada masalah. Sama macam politik lah, kan. Kejap masuk dengan politik parti ni, kejap lompat masuk parti ni. So that is business. Media sosial pun sama juga. So dia paling penting sekali adalah bagaimana kita muncul di media sosial dan membentuk kepercayaan orang, dan pada masa yang sama kita membentuk urgency. Kita akan cakap dekat dia, kalau lah anda tak beli sekarang ni, masalah akan jadi lebih teruk. Macam tu. So kita kena ada sense of urgency. Dia tak rasa benda tu urgent untuk dia, tetapi dia tahu dia akan memerlukan kita, so dia akan save dulu. Dia akan save nombor kita, dia akan screenshot dulu. Nanti bila dia nak, baru dia akan beli daripada kita. So maksudnya kita tak convert kepada sales tu bukanlah kita gagal. Bukanlah bermakna kegagalan. Ia adalah satu effort yang mengatakan bahawa kita belum berjaya. Itu maksud dia belum. Orang yang dapat info kita, dapat iklan kita tu, dia tak rasa nak membeli lagi ketika itu. Tetapi boleh jadi dia simpan dulu. Pada masanya dia akan rasa nak beli, dia akan beli. Okey. Kemudian kita akan bercakap juga bagaimana manusia membeli, apa di sebalik pembelian. Kita nak cerita tentang reality. Reality apa? Reality dalam dunia sales. Reality ni yang kita kena faham adalah, reality yang kita kena faham adalah
kepercayaan lebih penting daripada views ataupun jumlah tontonan. Orang percaya kita ke tidak? Kan? Walaupun sebenarnya jumlah tontonan pun penting juga. Kan? Kalau tak ada views, macam mana orang nak percaya kat kita? Kan? Bilangan followers pun sama juga. Macam mana orang nak nak percaya kita bila bilangan followers kita sikit. Tetapi sebenarnya kan, orang percaya kita tu sebenarnya lagi penting. Kepercayaan tu dia macam ni lah. Pernah tak dengar company yang baru set up, tiba-tiba dia dah boleh buat sale 1 juta dalam tempoh masa setahun? Apa yang ada dekat company tu? Kan? Saya terlibat dengan dunia-dunia bisnes ni dengan kawan-kawan ni. As simple as ada kawan set up business, and then kawan yang lain dia deal kan, okay, kau uh, deal dengan Firdaus ni untuk job sekian, terus secure job. Okay, aku ada kawan lain, engkau deal dengan Firdaus ni, terus secure, terus secure, terus secure. Itu maksud dia apa? Itu maksud dia adalah networking. Networking ni mahal, tuan-tuan. Dia as simple as that, kita boleh dapat sales. Bila mana kita kata, kalaulah kita baru nak set up dan kita tahu, contohlah KFC kan. Contoh KFC, dia kata, oh dia nak set up business KFC. And then dia nak ambil ayam dekat mana? So, deal aja lah. Dia terus je, oh yang ni supplier kita. Okay, deal dengan kawan ni. So, kawan yang supply ayam tu, semudah itu, dia dapat business membekalkan ayam kepada KFC tanpa marketing, tanpa ads, tetapi dia dah ada kepercayaan. Itu maksud kepercayaan yang sangat penting tu. So, kalau walaupun kita baru set up company baru kan, tetapi kita dah ada kita punya circle kan, kawan-kawan kita, klik-klik kita ni. So, semudah itu kita akan dapat sales, kita akan dapat job kan, istilah job. So, itulah dunia kepercayaan, dunia networking, dunia jaringan, dunia ekosistem. Macam itulah bangsa-bangsa lain buat bisnes. Macam itulah. Kita ni yang nampak macam susah ni sebab kita terus pergi kepada business company, kepada customer, and business to customer, and B2C. So dia jadi penat sikit lah kan. B2C ni dia penat lah. Dan itulah reality business. Kalau kita business B2C kepada direct customer, pengguna, terus pada pengguna, memang kita nak break the ice, kita nak pecahkan monopoli, kita nak bina kepercayaan, memang akan makan masa yang panjang. Kan? Memang akan makan masa yang sangat panjang. Dan pada masa yang sama, realiti yang kedua yang kita kena faham adalah konsistensi. Konsistensi lebih penting daripada virality. Lebih penting daripada viral. Kenapa? Viral ni dia adalah satu anugerah yang diberikan kepada konten-konten yang dapat reaction yang banyak, sebab dia sangat menyentuh semua orang. Itu maksud viral. Dan kalau kita cakap isu kuil haram, isu kuil haram ni memang dia trigger. Dia trigger ramai orang. So bila kita buat konten kuil haram, memang kita akan trigger, dia akan viral. Tetapi adakah viral itu mendatangkan sales? Jangan silap faham dekat situ. Kan? Jadi nak tak nak kita kena fikir, yes, kita kena viral supaya kita dapat growth, kan? Kita dapat kembangkan kita punya audience. Tetapi pada masa yang sama, kita kena ada konten-konten kita yang konsisten, yang menjelaskan siapa kita, yang menjelaskan bagaimana produk kita, menjelaskan kita menyelesaikan masalah orang. Kita konsisten buat konten yang macam itu, dan pada masa yang sama kita kena fikir juga cari satu dua konten yang bersifat viral supaya konten kita tersebar lebih luas. Dia akan tersebar lebih luas. Tapi janganlah konten-konten viral itu lebih banyak berbanding konten asasi kita yang kita nak menjual bidang kepakaran kita. Saya bagi contoh akaun saya sendiri. Saya sebolehnya sekarang ni saya nak buat setiap hari satu isu semasa dan satu saya bercerita tentang personal branding. Semalam saya cerita tentang orang yang nak buat video tak tunjuk muka, sebelum tu orang yang overthink. So akaun yang sama, satu akaun yang sama, saya cerita ulah isu semasa dan dia viral. Dan pada masa yang sama saya cerita juga saya ni adalah personal
branding coach, dan saya buat konten personal branding coach menceritakan kepakaran saya, menceritakan masalah audiens saya. So dia akan naik serentak dan itulah yang akan menyebabkan saya mendapat sales dan kepercayaan. Sekiranya tak tahu apa topik nak diceritakan, macam mana ya tuan? Bercerita mengenai bisnes sahaja atau open topik? Nanti kita akan tengok dekat bawah sekali. Kat bawah nanti kita akan pergi kepada situ. Topik apa nak cakap. Dan kemudian yang paling penting juga seterusnya, kepercayaan lebih penting daripada views, konsistensi lebih penting daripada viral. So yang terakhir adalah sistem. Lebih penting daripada semangat. Ni maksud dia apa? Sebab ada orang dia semangat. Dia time semangat lah masuk kelas dapat semangat. Dia masuk motivasi dapat semangat. Dan tengok video viral. Khairul Aming share itu ini. Dia rasa macam semangat nak buat. Tetapi dia tak ada sistem. Sistem ni maksud dia apa? Sistem ni adalah beberapa effort yang kita susun dia supaya dia membentuk gerak kerja, SOP, flow kerja. Kita ada sistem tracker, borang, sistem kita follow up, kita ada SOP, kita ada apa gitu. Itu masuk sistem. Kita kata, oh bangun pagi mesti dah ada idea. Oh mesti pukul 9 mesti dah siap satu video. Itu sistem yang kita cipta, kita create untuk memudahkan kita buat konten, dan dengan konten itulah kita akan tarik klien. Kalau kita tak ada sistem, contoh kita kata kita nak buat video ikut suka kita. Sebab bila kita semangat kita buat video, bila kita tak semangat kita tak buat video. So tak nak lah macam tu. So jadi audience akan rasa confused. Dia ni bersungguh ke tidak ni buat video ni? Dia ni betul ke ni? Dia ni legit ke tak ni? Kejap ada, kejap tak ada, kejap ada, kejap tak ada. Contohlah kalau kedai runcit dekat dengan rumah kita tu, hari ni dia buka, esok dia tutup. Hari ni dia buka, esok dia tutup. Jadi kita nak membeli, kita nak keluar rumah tu, nak cari kedai tu, nak pergi kedai dia tu, kita fikir banyak kali. Dia ni ada ke tidak ni? Kita terus pergi kepada kedai lain yang memang confirm akan buka. Memang confirm akan buka ni macam dekat mall, macam dekat Petronas. Memang confirm buka lah. Tapi mahal lah sikit. Kan? Dah nak buat macam mana? Dah kedai yang sepatutnya kita pergi nak sokong kedai Melayu ni, kadang kedai Melayu ni kejap buka, kejap tutup, kejap buka, kejap tutup kan? Okay, jadi kita mesti ada sistem yang lebih yang sistem, dan sistem itu lebih penting daripada sekadar semangat. Jadi kita tak nak kita kena cakap pada diri kita sebenarnya personal branding ni adalah sebenarnya ambil contoh maraton lah. Personal branding adalah maraton. Maraton ni maksud dia apa? Maraton ni maksud dia adalah jalan jauh, perjalanan yang sangat jauh. Dia kena ada sistem, kita kena konsisten. Antara benda konsistennya adalah kita buat video yang singkat, pendek, tapi kita boleh konsisten. Kita buat dalam masa yang singkat, kurang daripada 10 minit kita boleh buat, dan kita boleh konsisten. Bukanlah kita duduk tu 1 jam and then esok dah tak nak buat dah. Itu bukan konsisten namanya. Itu namanya semangat tahi ayam. Okey, baik. Sekarang ni saya terus pergi kepada soalan yang kedua, bagaimana manusia membeli, apa di sebalik pembelian. Okey, ni realiti manusia lah. Realiti manusia. First kali manusia tak suka dijual. Tak suka dijual padanya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita sendiri, kita tak suka tengok iklan dekat Facebook. Tak suka tengok iklan dekat TikTok. Kita akan swipe je. Kita akan swipe je. Kita tak suka. Melainkan iklan tu memang sangat menarik. Memang sangat best. Memang sangat catchy. Macam tu jugalah kalau musim raya ni dia ada video raya kan, video iklan raya. Video iklan raya dia tak menjual. Video iklan raya dia sekadar storytelling, dia buat penceritaan, dan pada akhir video tu dia bagi message, kita kata eratkanlah silaturahim, ikhlas daripada Perodua, something like that lah, Petronas, something like that lah. Sebab manusia dia tak suka dijual padanya. Kita nak ke orang datang kat kita tunjuk depan muka kita, okay, belilah barang ni, belilah barang ni? Memang tak lah. Memang tak lah kalau kita nak menjual. Itu namanya hard selling. So ada nama istilahnya, ada hard selling, ada satu lagi kita ada soft selling. Yang ini kita kena pandai.
Kan? Ada masa kita kena hard selling, ada masa kita kena soft selling. Kan? Macam webinar yang saya buat ni, tuan-tuan ingat free je. Kan? Memanglah free, jangan percuma. Maksudnya adakah saya tak akan menjual? Saya akan menjual di akhir video ni. Tetapi apa yang saya buatlah, saya memberi value. Saya bercerita kepada tuan-puan bagaimanakah membina personal branding. Saya bagi tips, saya bagi info supaya tuan-puan datang. Dan bila tuan-puan datang dapat maklumat ni, nanti hujung lagi saya jual. Cuba bayangkan. Cuba bayangkan. Saya punya iklan webinar tu saya cakap, silalah beli saya punya bengkel. Ada orang nak join webinar tak? Agak-agak lah. Kan? Sudah tentulah tiada. Mana ada orang nak turun membeli. Dia nak tahu dulu apa masalah aku sekarang ni. Macam mana Cik Firdaus ni akan menyelesaikan masalah aku. Dan apa pula produk dia, apa kelebihan produk dia. Dia akan explore. Dia akan explore dan dia tengok pada diri dia, sesuai ke produk ni dengan diri aku. Tetapi sebelum dia nak tanya soalan tu sesuai ke tidak, dia akan cakap dulu, Encik Firdaus ni nak share apa ni? Best ke? Topik dia menarik lah. Dia rasa benefit, dia rasa bermanfaat. Sebab itulah dia akan join. Jadi nak ceritanya, realiti manusia dia tak suka dijual padanya. Tetapi manusia suka apa? Suka cerita. Suka benda percuma. Suka hadiah. Hadiah percuma, free gift dan sebagainya. Ini adalah realiti manusia. Kan? Contoh Petronas dulu pernah, oh kalau isi minyak RM50 dapat air mineral percuma. Air mineral tu RM1 tak sampai. Tapi punyalah nak dapat air mineral tu diisi minyak daripada RM20 biasa diisi sehingga diisilah sampai RM50 sebab nak dapat benda percuma. Jadi itu realiti manusia. Kan? Realiti manusia. Dia tak suka dijual padanya dan dia juga dia suka benda-benda cerita, suka benda percuma, suka hadiah, apa lagi? Suka layanan mesra. Suka layanan mesra. Layanan mesra ni value, tuan-tuan. Layanan mesra ni adalah value. Value yang cost dia sangat minimum. Cost dia sangat minimum. Kita hanya be kind to our leads, to our potential customer. Just be kind je. Kita layan je. Dan itulah yang akan menyebabkan manusia suka dekat kita dan akan membeli daripada kita. Sebab itulah realiti manusia. Kan? Suka layanan mesra. Apa lagi? Suka apa lagi? Suka orang faham dia. Suka orang faham dia. Maksud dia apa? Bila kita bercakap tentang masalah orang lain, kita ulas masalah dia. Yang ini satu topik besar ni, topik topik masalah ni. Kita buat konten, kita kena cerita masalah tuan-tuan. Cerita masalah target audience kita. Kalau tak ada idea, kita cakap apa masalah dia. Kita cerita tentang masalah dia dan kita hurai. Kita jelaskan masalah sebenar dia apa. Contoh kata, oh saya ni sibuk lah, tak boleh lah nak join kelas ni. Kita hurai masalah dia. Tuan ni sebenarnya bukannya sibuk. Tuan sebenarnya hilang prioriti, keutamaan pada masa tuan. Tuan nak kerja apa sebenarnya? Macam tu. Kita elaborate lagi, kita jelaskan lagi. Ataupun kita kata, oh tuan, saya tak boleh lah nak tidur kat rumah homestay yang rumah klasik Melayu ni. Saya takut cicak lah. Okey, cakap kat dia, okay, tuan sebenarnya saya tahu tuan nak kebersihan kan. Tuan nak apa? Hygiene kan. Walaupun rumah buruk, tuan nak yang hygiene. Rumah saya ni, homestay saya ni hygiene tuan. Saya buat apa pest control sebulan sekali, 6 bulan sekali macam tu. Tak pernah lagi lah ada aduan nyamuk, lipas, tikus dan sebagainya. Jadi dia dia bagi alasan dia tak suka rumah lama. Sebenarnya yang dia takut adalah lipas dan cicak tu. Jadi kita kena pandai lah. Kita kena pandai korek dia, masalah dia dan kita ceritakanlah. So akhirnya orang suka bila dia difahami. Kita boleh kata, okey, bagus lah owner rumah ni, owner homestay ni sebab sebenarnya dia faham apa yang aku nak sebenarnya. Itu realiti manusia, tuan-tuan. Apa lagi realiti manusia yang kita kena kuasai? Kan? Dan realiti manusia dia suka apa? Kan? Dia tak suka dijual padanya dan dia suka difahami dan sebenarnya dia nak elak. Dia nak elak kesakitan. Dia nak elak ditipu. Ini yang benda yang paling besar untuk close deal.
Ini benda paling besar untuk close deal. So dia just fikir sebenarnya benda tu tak adalah mahal sangat. Cumanya rasa ditipu tu lebih besar daripada manfaat yang dia dapat. Yang ini kita kena study lebih sikit. Bagaimana seseorang itu dia berfikir bahawa aku tak nak kena tipu, maka aku tak nak beli, tak jadi beli, ataupun aku kata kalau aku join ni aku tak akan berubah pun. Dan aku dah penat dah join kelas sana sini, tapi nak masuk kelas Cik Firdaus, aku dah penat dah, dah penat dah. So itu lebih besar di mata dia, itu lebih besar di fikiran dia berbanding manfaat yang dia akan dapat. So apa kita kena buat? Kita kena cerita manfaat lebih lah. Okey, tak apa tuan, tuan rasa saya tak berjaya kan, tetapi cuba tuan bayangkan, selepas kalau tuan konsisten 6 bulan, followers tuan banyak mana? Kan? Kalau selepas 6 bulan. Okey, selepas 6 bulan bila followers tuan dah banyak sampai 50,000, cuba bayangkan apa yang tuan akan berjaya jual. Banyak tuan. Tuan buat ads, kos akan jadi lebih rendah sebab followers ramai. Tuan offer something, insya-Allah akan ada orang beli. Tuan nak apa lagi? Kan? Tuan nak apa lagi? Dah silat-silat orang lain pula nak tumpang. Ya, tolong jualkan barang aku dekat akaun kau. Macam tu. So kita besar kan. Kita membesarkan impian, membesarkan harapan supaya dia nak mengelak sakit ni, elak risiko-risiko tu dia jadi kecil. Ini realiti manusia dalam kita menjual, kan. Satu lagi, kan, manusia ni sebenarnya dia suka manusia. Manusia suka manusia. Kan. Suka manusia yang dia suka. So, macam rembayung, kan? Macam rembayung. Siapa sini yang dah berjaya booking di Rembayung, kan? Carol Ameng kan, influencer. So siapa-siapa yang berjaya booking dia akan cakap, aku berjaya lah booking Rembayung, aku rasa seronok ni, aku dah akan dapat jumpa Carol Ameng, kan. Even kalau orang tu tak berjaya booking kan, oh penat countdown apa semua, 15 minit tunggu, buka open nak beli, nak booking, tak berjaya, kan. Tak berjaya pun dia share juga kat media sosial, dia kata weh aku tak berjaya, tapi nak ceritanya dia bangga dia telah key in, nak fight, kan, fighter untuk dapatkan booking Rembayung tu. Nak ceritanya apa tuan-tuan? Kenapa dia share juga benda yang dia gagal tu? Nak ceritanya seronok dia nak booking Carol Ameng. Dia nak kata aku ni dah masuk dunia pengikut Carol Ameng. Jadi maksud dia manusia suka manusia yang dia suka. So dia akan bercerita tentang manusia yang dia suka. Oh aku pernah dah makan kat kedai dia. Oh aku pernah selfie dengan dia. Aku pernah ni dengan dia. Aku pernah beli sambal nyet dia. Aku pernah beli daging dendeng dia. Kan? Jadi dia pernah. So, manusia ni bercerita tentang benda yang dia suka. Jadi maksudnya ialah kita kena menjadi apa? Kita boleh kata buat personal branding di media sosial dan kita perlu disukai oleh kita punya target audience. Yang tu bagaimana? Yang tu kita akan belajar kemudian. Kan? So point dia dekat situ. Sebab ini kita kata ini realiti dalam berniaga di media sosial. Okey, seterusnya soalan. Bagaimana personal branding yang boleh bawa kepada sales? Okey. Ini persoalan besar. Personal branding yang bawa kepada followers. Personal branding yang bawa kepada likes. Personal branding yang bawa kepada sales ataupun duit. Personal branding yang bawa kepada perubahan masyarakat. Masyarakat dan dunia. Ini level of personal branding. Kan? Kalau setakat nak follower, kita boleh dapat follower. Kalau setakat nak like, kita boleh dapat like. Kalau setakat nak dapat sales duit, kita boleh dapat. Tetapi kalau kita nak mengubah masyarakat dan dunia jadi lebih baik, itu adalah sebaik-baiklah, kan, personal brand. Inilah yang dinamakan sebagai da'i ilallah, pendakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Maksudnya, niat kita untuk masuk media sosial adakah semata-mata sekadar duit? Yes, saya tak nafikan keperluan duit. Kita nak bayar gaji, kita nak bayar rumah, nak bayar sewa, nak bayar duit kereta, nak beli lauk dapur anak, nak sekolah anak dekat asrama, nak duit, nak bayar bil telefon. Yes, kita sangat memerlukan duit. Tetapi kita kena faham juga realiti kehidupan kita. Benda ni orang pencen dia suka cerita lah.
Kan? Realiti kehidupan kita sebenarnya kita akan mati dan kita akan tinggalkan dunia ni. Dan pada waktu kita usia 60 warga emas tu baru kita sedar. Oh, selama 60 tahun aku hidup selama ni, aku hanya fikir duit untuk diri aku dan keluarga aku semata-mata. Aku tak pernah terfikir bagaimana aku nak mengubah masyarakat. Aku tak pernah terfikir bagaimana aku nak memberi sesuatu impact kepada masyarakat. Dan benda ni lah yang saya tengah sampaikan di media sosial. Yes, anda nak duit, tak ada masalah. Sebab saya pun buat kelas personal branding, saya nak duit. Saya nak bayar hutang kad kredit, saya nak bayar hutang bisnes yang lama, saya nak bayar hutang kereta. Banyak hutang saya kena bayar. Yes, kita nak dapatkan duit, tapi tak ada masalah. Normal. It is normal untuk buat video personal branding nak dapatkan duit. Tetapi kita jangan limitkan keupayaan kita, kan, kekuatan kita, potensi kita untuk membuat satu perubahan dalam masyarakat dan dunia pada hari ini. Terutamanya kalau kita melihat dunia Melayu Islam pada hari ini di Malaysia, realiti dia tuan-tuan fahamlah. Mana yang follow saya tu tengoklah macam mana saya dan macam mana saya bercerita tentang isu semasa dan tengoklah isu-isu semasa yang ada tu punyalah teruk keadaan negara kita pada hari ini, yang salah dikatakan betul, yang betul dikatakan salah. Jadi kita setakat jadi penonton saja ke? Kan? Jadi penonton sahaja ke? No. Kita perlu melakukan perubahan. Jadi, bila kita buat personal branding di media sosial, yes, kita akan dapat followers. Yes, kita akan dapat likes. Yes, kita akan dapat sales. Yes, kita akan dapat duit. Yes, kita juga boleh melakukan, membuat perubahan dalam masyarakat dan dunia pada hari ini. Yes, semua tu boleh, semua tu tak mustahil dan ramai telah berjaya melaksanakannya. So soalan dia, bagaimana personal branding tu boleh bawa kepada followers, boleh bawa kepada like, boleh bawa kepada sale, boleh bawa kepada duit, boleh berubah perubahan kepada masyarakat dan dunia. Tuan-tuan rasa macam mana? Tuan-tuan rasa macam mana? Ini persoalan sebenarnya ni. Bila kita masuk ke media sosial ni, saya masa mula-mula masuk di media sosial ni, saya fikir, macam mana nak buat? Tengok orang buat video macam ni, kita pun tiru. Orang buat video macam ni, kita pun tiru. Tapi apa cara yang betul? Kan? Saya ketika Februari sampai April 2025 saya dapat 7,000 followers di TikTok. Saya rasa bangga sangat dah tu. Kan, 7,000 tak pernah-pernah ada followers 7,000. Kan, yang ada 1,200, 1,200, 1,200 je kan, 1,000, 2,000 je. Kan, like posting dekat Facebook pun paling banyak pun 200. Kan, pernah lah itu pun ucapan raya kan. Ucapan raya orang ramai pakat like kan. Itu je prestasi kita selama ni kan. Tak pernah terfikir pun macam mana nak dapat puluhan ribu followers, ratusan ribu followers, boleh dapat duit lagi, boleh dapat sales lagi, boleh berniaga lagi. Tak pernah terfikir pun. So bila saya terfikir benda tu, saya dapat 7,000 followers. Apa yang saya buat di TikTok waktu tu adalah saya buat poster, siapa nak belajar personal branding selama 1 jam, harga dia RM29 one to one session dengan saya. Dan nak dijadikan cerita, tak ada orang follow, tak ada orang sambut pun saya punya offer tu. Tak ada orang ambil pun. And then barulah saya share dekat Facebook. Kawan-kawan Facebook, adalah barulah ada yang share. 4-5 orang cakap booking. Saya nak belajar tentang personal branding, RM29, sesi one to one selama 1 jam. Waktu tu lah, waktu mula-mula dulu. Maksud dia adalah, kenapa dekat TikTok yang sampai 7,000 tu tak ada sales? Sebab saya hanya menarik orang yang datang kepada saya melalui media sosial, isu semasa. Saya ulas isu-isu viral, video saya pun ikut jadi viral, dan followers pun bertambah, likes pun bertambah, tetapi sales dan duit tak bertambah. Duit dan sales tak bertambah sebab saya menarik followers, likes yang suka isu semasa, bukannya pembeli. Tarik orang yang suka isu semasa, isu trending, bukannya tarik pembeli. So inilah jawapan dia. Inilah dia punya persoalan yang saya terfikir macam mana ni. So kesilapan saya adalah saya buat isu semasa, isu-isu trending. Akhirnya saya akan dapat orang yang suka isu semasa, isu trending lah.
dan saya tak akan dapat tarik pembeli. So, soalan dia ialah sekarang ni kalau kita kata kita nak tarik pembeli, kita kena tanyalah kita, siapakah pembeli yang kita target, kita sasarkan. As simple as that je. As simple as that. Siapa yang kita tarik? Siapakah yang kita sasarkan? As simple as that. Kemudian kita kenal dia ni siapa, and then kita buatlah konten untuk dia. Okey, kalau saya jawab macam ni, tuan-tuan faham tak apa yang saya maksudkan? Kalau faham, tulis faham. Kalau tak faham, tulis tak faham. Sila komen dekat bahagian komen tu. Kalau tuan-tuan faham, tulis faham. Kalau tuan-tuan tak faham, tulis tak faham. Faham, faham, faham. Faham. Okey, kalau saya sebut lagi satu kataan, buat konten untuk dia, jangan buat konten syok sendiri. Syok sendiri ni, yang ini ni, yang ini ni. Ni. Ini masalah saya. Saya adalah wartawan dan saya mengulas isu semasa, isu Melayu dan Islam. Dan saya dapat followers. Tapi pada masa yang sama, saya tak mensasarkan pembeli saya. Akhirnya pembeli tak datang. Potential klien tak datang kepada saya. Yang datang adalah orang yang suka isu semasa. Sebab saya buat konten short sendiri. Kan? Saya buat konten short sendiri. Aku masuk konten short sendiri. Short sendiri ni maksudnya kita terfikir. Aku ni pandai topik ni aku nak cakap. Oh, aku pandai topik ni aku nak cakap. Aku pernah ada pengalaman ni aku nak cakap. Aku ada idea ni aku nak cakap. Lain kali kita kata, yes, engkau memang pandai cakap dan engkau memang hebat, banyak pengalaman, banyak kepakaran. Tetapi adakah engkau punya, kita punya target audience nak dengar benda tu? Ha, adakah dia nak dengar benda tu? Benda ni mencabar bagi orang yang pandai, orang yang hebat. Dia akan rasa macam, aku ni pandai macam-macam benda ni, tapi aku tak boleh nak cerita benda tu. Kalau aku cerita memang tak ada siapa dengar pun. Jadi apa fungsi kita seronok bercerita dalam keadaan tak ada siapa nak dengar? Seumpama kita bercakap mencurah air ke daun keladi. Macam kita cakap seorang-seorang dekat dekat tepi laut. Siapa dengar? Kan? Ikan dengar. Pasir dengar, pasir. Tak ada siapa dengar. Itu namanya konten short sendiri, tuan-tuan. Cakap dengan dinding. Yes. Cik Azlan tak faham. Target market. Yes. Target market kita ni. Kita kena cakap hal dia lah. Kita kena cakap hal dia. Kan? So, kita kena kata kita satu target audience. Satu masalah, satu solusi, satu platform, satu tahun. Cuba guna guna formula ni. Satu, 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 satu. Formula satu, 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 satu. Cuba guna formula ni, tuan-tuan. Saya buat formula ni dan alhamdulillah berjaya. Alhamdulillah berjaya. Satu target audience, satu masalah, dan apa solusi kita, penyelesaian kita pada masalah tersebut, dan apa platform yang kita gunakan, sama ada TikTok atau video tu sendiri, cara dia video, dan kita konsisten selama 1 tahun. Benda ni, tuan-tuan, istilah dia adalah master the basics. Master the basic. Master the basic ni sebenarnya saya dapat daripada seorang businessman lah ataupun content creator di IG ke di YouTube, saya tak ingat. Dia buat sharing. Dia kata, aku follow semua big influencer. Gary V, Vaynerchuk lah, Alex Hormozi lah. Dia sebut lagi nama-nama hebat-hebat ni. Dan aku join program diorang yang premium ni.
Join program dia orang yang premium ni. Dia join semua tu. Yang berbayar-bayar tu, one to one lah, private coaching lah, semua dia join. Lah kali dia kata, semua sifu-sifu orang putih tu, dia kata, benda yang paling obvious yang dia orang buat adalah dia orang master the basics. Kan? Master the basic. Master the basic ni bagi saya kan, ini yang saya cakap kat Dr. Bat, benda ni mahal lah. And master the basics. Kita buat video ni sebenarnya kita berkomunikasi dengan audience kita. Berkomunikasi ni ilmu komunikasi tau. Ilmu komunikasi ni basic sangat sebenarnya. Kita duduk rumah bercakap dengan isteri kita, bercakap dengan anak kita, basic sangat bercakap tu. Tetapi adakah kita bercakap dalam keadaan isteri kita bersedia dengar cakap kita? Ataupun kita bercakap, isteri kita tengah buat benda lain, dia tak dengar cakap kita. Sembang dengan anak, sembang dengan kawan. Adakah benda tu kita punya penyampaian, kita punya berkomunikasi tu betul-betul komunikasi yang berkesan? Ni bagi saya benda basic dekat sini, ilmu komunikasi lah. Ilmu komunikasi. Simple je tuan-tuan. Ni macam ni bercakap dengan target audience ni. First kali kita define siapa target audience kita. Ini lah benda basic sekali lah yang saya ajar. Yang saya rasa ramai orang tak clear dekat sini sebab dia sangkut kat sini. Dia rasa dia hebat, dia banyak pengalaman. Betul, anda memang hebat, banyak pengalaman. Saya sendiri, kalau cerita pengalaman saya pernah interview Tun M, saya pernah interview Anwar Musa, saya pernah pergi mahkamah tinggi waktu tu Anwar Ibrahim menang. Waktu tu pilihan apa keputusan bicara mahkamah liwat 2 yang kali ke berapa yang dia menang tu. Mahkamah rayuan dia menang. Saya pernah pergi isu kalimah Allah jadi wartawan dalam mahkamah. Saya pernah pergi buat video Tanjung Sepat menjadi Tanjung Babi dekat Sepang. And then kat Sungai Pelik. And then saya pernah pergi ke Sungai Petani. Saya interview Badrul Bakhtiar. Selfie dengan Badrul Bakhtiar. Waktu tu dia nak bertanding PRN Kedah. Saya pernah pergi interview Dr. Pakar hartanah dekat Pulau Pinang. USM, Saint Priest. Doktor tu nama dia Azam Fauzi. Dia cerita tentang bagaimana kampung-kampung Melayu, puluhan kampung Melayu lenyap dekat Pulau Pinang disebabkan pembangunan, disebabkan Melayu jual tanah dan sebagainya. Berlambak nak cerita tuan-tuan. Saya pernah pergi ke Raub cari kampung Musangking yang di Ceroboh ni. Saya bawa Alza, company kita ada Alza dan kita bawa drone. Tapi kejauhan dia dalam 2-3 kilometer je jarak drone punya signal. Kita jumpa dengan wartawan tua tu kan. Siapa yang nama dia? Dia ni ex wartawan TV3 dan dia duduk di Temerloh dan dia ni pernah bawa 4x4 dia masuk ke hutan dan dia ada footage video-video Musang King dekat apa tanah haram Musang King yang dekat Raub tu. Berlambak weh nak cerita. Pengalaman sebagai wartawan. Tetapi kalau saya cerita benda tu, siapa nak dengar? Cakap dengan dinding. Hebat memanglah hebat. Tapi dalam media sosial, kita bercakap dengan orang. Kita bukan cakap dengan dinding. Kita cakap dengan orang. Orang nak dengar. Jadi janganlah marah kalau kita buat content shorts ni. Kita orang tak nak dengar. Yes. Kita kena buat content untuk target audience kita ni. Benda ni bagi saya benda basic tau. Master the basic ilmu komunikasi. Inilah yang saya rasa. Balik kepada soalan kita pada hari ini, penat buat konten sales tak masuk, kenapa dan apa kena buat? Kenapa? Sebab kita buat konten short sendiri. Kita tak berkomunikasi dengan orang. Kita buat short sendiri. Tinggal lagi 15 minit. Menarik pengalaman Ustaz. Pengalaman-pengalaman je lah tetapi tak membantu kan. Short dengar je lah. Tapi apa dia punya manfaat kepada viewers kan. Tapi kalau kita cerita tentang overthink buat video, so orang datanglah kat kita. Cerita tentang buat video, kenapa buat video tapi nak buat video tapi tak nak tunjuk muka sendiri. Jadi orang seronok lah nak dengar dan orang datanglah dekat saya belajar personal branding. Itu cara dia. Janganlah kita buat content short sendiri. Kan? So apa nak buat? Kan? Apa nak buat? Apa nak buat? Tinggal lagi 15 minit. Kejap lagi saya nak offer lagi ni program kita ni. Kan? Apa nak buat? Kita kena master the basic. Kan? Yang pertama, master the basic. Perkara-perkara asas dalam menjual, dalam buat konten. Benda-benda ni, tuan-tuan buka internet sembang dengan ChatGPT.
Okey, macam mana nak pilih audience? Pilih audience. Kak Asmah tanya cara pilih audience. Okey. Yang pertama, yang berkait dengan bidang kita. Contoh kalau kita kata kita ni bidang mechanical ke, buat sabun ke, homestay ke, so sah-sah lah kalau buat homestay tu mestilah kepada ibu ayah yang bekerja ni, orang dewasa. So itulah target audience kita. Kalaulah kita kata kita suka wanita, kita nak membangunkan wanita, maka memang wanita lah target audience. Dia berkait dengan diri kita sebenarnya. Dia akan mulakan dengan siapa diri kita, apa kepakaran kita, apa yang kita sanggup buat, apa kita nak offer kepada dunia ni, maka itulah kan target audience kita. Kan. Daripada situ dah ada target audience, barulah kita masukkan apa masalah-masalah yang dihadapi oleh target audience kita dalam konteks apa yang kita offer ni. So itulah cara untuk memilih audience. So sekarang ni kita bincang kat sini soalan ni apa nak buat? Apa nak buat? Jawapan dia lah master the basics. Yang kedua lah kena tahu siapa penonton sasaran kita. Ataupun kita punya bakal pelanggan kita. Kita kena tahulah kita nak jual kat siapa. And then yang ketiga lah kita kena buat konten yang menceritakan masalah audience kita. Ini 3 benda ni je. Silakan untuk belajar dan kuasai. Benda ni, settlekan benda ni dulu. Kita tak perlu nak sembang benda panjang. Kita punya point sekarang ni kita just master the basic je. Selesaikan benda ni dulu. Sebab kita tak settle benda basic, kita tak boleh nak pergi lebih jauh. Kita kena selesaikan benda ni. Okay. So, dah 3:49. Ada lagi 10 minit, 11 minit. Saya nak terus kepada kesimpulan lah. Kesimpulan. Sebelum kita masuk kepada apa yang saya nak offer lah. Kesimpulan dia apa? Kesimpulan dia apa? Kesimpulannya adalah orang tak beli daripada kita sebab orang belum percaya. Belum percaya. Sebab kita tak konsisten. Tak konsisten muncul. And then kita banyak short sendiri punya konten. Kita tak fikir kita punya target audience. Kesimpulan dia kena ada target audience lagi jelas, lagi bagus. Lagi detail, lagi bagus. Okay. Dan lagi apa kesimpulan yang kita kena dapat pada hari ini ialah kita kena belajar perkara asas dalam menjual, dalam komunikasi. Banyak buku nak ceritakan benda ni. Memang kita kena explore, tuan-tuan. Memang kena spend masa buka YouTube, tengok, tonton video pasal sales. And then apa lagi? Beli buku, download ebook, sembang dengan ChatGPT. Kita Google, baca artikel-artikel, follow influencer-influencer yang cerita tentang asas menjual dan juga asas komunikasi. Ini kesimpulan kita pada hari ini dan saya harap benda ni akan membantu anda lah. Akan membantu anda dalam perjalanan membina personal branding yang boleh convert kepada sales lah. Dan tawaran saya yang pertama, kita ada bengkel bengkel fizikal pada 28 Februari, satu hari daripada 8:30 AM hingga 3:30 PM di Bangi. So RM 350. Saya cakap siap-siap harga ni harga promosi. Promosi dan harga ni akan naik kepada RM saya rasa 500 lah kot. 500 hingga 700 selepas raya. Saya cakap memang saya akan naikkan harga. Yang ini 350 ni. Waktu ni saja Februari saya. Lepas raya ni memang saya akan naik 500 hingga 700. Okey, offer saya yang kedua adalah program
online lah, kan, kelas online personal branding 3 bulan. Dan yang ni boleh stay sampai hujung tahun lah dalam grup, sampai hujung tahun. Dan kita akan buat kelas 2 kali sebulan. Okay, alright. So yang ni harga dia RM500. Dan harga Januari, harga promosi Januari saya letak harga 300. Sekarang ni dah Februari, saya dah cakap sebelum ni, siapa nak masuk selepas Januari, masuk bulan Februari, harga dia adalah 500. Yang ini mungkin harga ni stay lah sampai bulan 6 ke, harga RM500 ni. Dan saya akan repeat kelas ni sampai hujung tahun. So maksud dia orang yang masuk bulan April, dia akan mungkin terlepas kelas pertama, kedua, ketiga, tapi dia akan bersambung sampai hujung tahun. Dan benda ni memang saya sengaja design sampai hujung tahun supaya dia membentuk apa istilah dia, support lah, online support lah, online support. Biar kita betul-betul buat konten, sebab kita faham benda ni, saya cakap siap-siap, benda ni memang makan masa yang panjang sebab kita buat benda yang betul, kan. Kita jangan buat benda yang mudah dan cepat. Mudah dan cepat ni tak semestinya betul. Mudah dan cepat. Dan saya tak akan menjual tentang mudah dan cepat. Paling laju pun saya cakap 90 hari, 3 bulan. Sebab saya pernah buat konten 2 bulan saya dapat 7,000 followers. Tapi tak ada sales. Followers sahaja. So sekarang ni kita tak nak buat konten yang bersifat mudah dan cepat. Kita nak buat konten yang bersifat yang betul. Walaupun lama, long term, sebab dia akan compounding. Dia mana boleh kita dah ada personal branding tahun ni, and then tahun depan kita nak start from zero, tak boleh. Kalau kita dah ada 10,000 followers, 10,000 followers tu dia akan bertambah lagi, kan. Dia akan bertambah lagi, melainkan kita memang kena ban lah akaun kita tu. Okey, ini untuk daftar semua ni boleh PM saya lah, kan. Dalam grup webinar tu boleh message saya untuk daftar salah satu ataupun daftar dua-dua. Saya memang recommend daftar dua-dua lah, supaya yang ini dapat tahu one to one, face to face, cara overall semua 6 modul saya tu. And then kita akan terus yang ini sebagai dia punya online support dia lah. Memang akan ada kelas juga, tapi dia ada online support dia, dan membantu kita untuk stay. So nampak tak macam mana saya menjual? Perasan tak macam mana saya menjual? Saya tarik dulu, kan. Saya buat sharing mingguan, saya dapatkan database, saya tarik orang datang. Saya tak akan terus menjual. Saya pernah menjual dan orang tak datang beli pun, kan. Tapi saya sharing lah, kan. Mungkin yang masuk hari ni tak akan beli hari ni pun. Mungkin selepas raya, dapat ada duit raya lebih sikit, baru dia akan masuk. Tak ada masalah. Tapi yang penting niat saya pada hari ni, saya tak berniat nak menjual, orang kata apa, memang desperate nak menjual. No. Saya memang niat nak sharing. Bila saya niat nak sharing tu, barulah saya rasa saya boleh berkongsi dengan selesa dan saya tak rasa terdesak. Dan anda pun akan rasa macam, okay, Cik Firdaus ni memang nak membantu lah kot. Memang nak membantu. Okey, untuk yang nak belajar dalam topik-topik ni, semuanya adalah 5 formula saya. 5 formula. 5 formula personal branding, kan, yang saya belajar, saya buat dan saya amalkan. Okey, 5 formula ni, apa yang ada adalah SUARA, suara. Ini merujuk kepada standpoint. Standpoint ni maksudnya definisi diri. Definisi diri ni maksud dia, sebelum kita masuk ke media sosial, kita define lah dulu diri kita ni, apa sebenarnya yang kita nak masuk media sosial ni. Siapa kita yang sebenar yang kita nak tonjolkan di media sosial. Kenapa kita kena masuk media sosial. Kita kena clear benda tu, sebab nanti dekat tengah jalan akan ada halangan-halangan. Kalau kita tak kuat iman, kalau kita tak jelas matlamat kita, kita akan rasa tercabar dan kita rasa macam, wah, penat-penat je aku buat video, tak ada siapa like pun. Malas lah. Nampak tak? Kita semudah itu kita akan malas tak buat langsung dah. Sebab kita tak ada definisi diri yang jelas. Tak ada motivasi yang jelas. Tak ada matlamat, cita-cita, impian. Kita tak buat benda tu. So, saya kena masukkan benda tu dalam saya punya formula saya. Yang kedua adalah ungkapan ataupun message. Yang ini apa yang kita nak sampaikan kepada masyarakat. Ini yang paling utama kita. Kita memanglah kita nak menjual. Kita nak dapat duit. Tetapi apa message yang kita nak sampaikan kepada masyarakat? Contohlah kata-kata LGBT. LGBT dia yang dia nak adalah menyemarakkan lelaki suka lelaki, perempuan suka perempuan. Dan sebenarnya mesej utama dia adalah
menolak ketuhanan tu. Itu mesej utama dia. So sama juga macam kita sebenarnya kita masuk media sosial kita nak menjual. Yes, kita bagi khidmat, kita bagi servis, bagi panduan, tetapi ultimate kepada mesej kita tu kita nak orang semua kembali kepada Allah Taala. Kan, menyebarkan kebaikan, kan, sebarkan benda yang baik-baik, itu mesej utama kita. Tapi pada masa yang sama kita ketariklah audiens kita ni untuk beli barang kita dan kita cakap kat dia, okey, dengan barang ni semoga hidup dia lebih bermanfaat, semoga hidup dia lebih lebih berkat. Itu tentang ungkapan. Yang ketiga adalah berkenaan dengan authority. Authority ni adalah content strategi. Yang ini memang sangat mahal, tuan-tuan. Sebab ada orang dia tak tahu nak share apa, and then boleh tak nak ulas isu semasa, boleh tak nak cerita tentang hobi, boleh tak nak cerita tu, boleh tak nak cerita ni. Yang ini saya akan cerita sebenarnya boleh untuk ulas isu semasa, boleh untuk cerita tentang peribadi, boleh untuk cerita tentang pengalaman, boleh cerita tentang kepakaran, tetapi kena ada sekian 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 sekian, supaya dia membentuk autoriti kita, membentuk kepercayaan kita. Dan yang seterusnya adalah rutin, rutin dan sistem. Ini maksud dia adalah bila kita kena buat video, kita kata okay, mesti ada rutin buat video setiap hari. Sabtu Ahad off pun tak apa. Senin sampai Jumaat buat video. And then pukul berapa? And then berapa panjang video tu? Kita kena rutin kan lah. Kita kata jangan, apa yang saya ajak lah, jangan edit sampai 10 minit. Rakam, edit, share dalam tempoh 10 minit sahaja. Kalau lebih 10 minit, itu kita akan rasa terbeban. Bila kita rasa terbeban, kita tak akan buat video dah lepas tu. Kita tak nak buat video dah sebab kita rasa beban sangat buat video ni. So, apa yang saya ajar, technical part dia adalah buat video sampai publish kurang daripada 10 minit. Yang tu saya akan ajar. Dan yang terakhir adalah adab dan amanah lah. Ini nasihat, dia macam nasihat lah, macam kena ada etika kewartawanan, jangan menipu, jangan jadi fake, jangan sebar fitnah. And then kalau nak ulas isu semasa, kita ada etika kewartawanan, saya boleh kongsi. Antaranya kita kena buat cross check, antaranya kita jangan sebut nama, kita kena buat general dan sebagainya lah. So 5 benda ni saya buat dalam bentuk kelas online 3 bulan dan saya buat dalam bentuk kelas fizikal. Dan pada masa yang sama saya ada juga package private mentorship one to one. Itu memang premium lah kelas tu kan, one to one. Tapi saya tak iklankan lah dekat sini. Yang tu. Tapi kalau ada yang nak boleh PM saya. So kontennya sama je kan. Kontennya sama iaitu 5 formula ni kan. Dan cuma yang membezakan dia adalah ada yang bersifat online, ada yang bersifat offline. Terima kasih kepada Tuan Elisha yang bertanya. Untuk pendaftaran, boleh mesej saya WhatsApp 0192800023. Saya akan minta nama penuh dan email dan saya akan keluarkan invoice. Itu je. Kemudian saya akan invite masuk grup WhatsApp. WhatsApp lah. Kalau bengkel ada grup bengkel. Kalau kata program 3 bulan ada grup program 3 bulan. Okey, sekadar itu sahaja. Terima kasih banyak. Dah pukul 4.01. Aku qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Minta maaf lebih kurang. Sekiranya ada soalan, tanya dalam grup, insya-Allah saya akan layan. Cumanya cepat atau lambat sahaja. Cepat atau lambat sahaja. Okey. Saya rasa itu sahaja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana join webinar petang ni.